Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menganugerahkan lagi Ramadan pada kali ini kepada kita. Maka dengan kesempatan ini, ambillah peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini dengan memenuhi Ramadan kita pada kali ini dengan sebaik-baiknya. Mana mungkin kita tidak tahu, mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Maka gunakanlah sebaik mungkin peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan memenuhi Ramadan kali ini dengan macam-macam amal ibadah yang digalakkan di dalam agama Islam. Para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, saya suka membicarakan pada kali ini yang disebutkan Ramadan itu adalah perisai bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saumu junnah. Rasulullah terangkan di dalam sebuah hadis baginda bahawa dikatakan bahawa Ramadan itu adalah perisai. Perisai itu apa dia? Kalau kita faham dalam bahasa tentera kita, perisai ini seolah-olah ataupun kita gambarkan ianya sebagai satu pertahanan. Satu pertahanan yang boleh mengawal kita daripada dimusnahkan oleh musuh. Itulah secara umumnya. Baik, adapun Rasulullah mengatakan bahawa ibadat puasa itu adalah perisai bagi kita. Maka suka saya sebutkan di sini bahawa dengan kita menghayati ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini, maka mudah-mudahan ianya menjadi perisai bagi kita di dunia dan mudah-mudahan di akhirat nanti. Para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, bagaimana disebutkan, apakah yang kita nak fahamkan bahawa puasa itu adalah perisai di dunia ini? Baik, apabila kita berpuasa, dikatakan bahawa seseorang yang melaksanakan ibadat puasa pasti ianya dapat menahan dirinya daripada nafsu dan juga daripada syaitan, daripada emosi, juga daripada godaan dosa. Ini antaranya yang dimaksudkan dengan puasa itu ibadat yang boleh mengawal diri kita, bukan sekadar mengawal perut kosong sahaja, tetapi mudah-mudahan juga puasa itu boleh mengawal diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak disukai, tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'ima fala yarfuth wala yajhal fa inimru'un syatamah aw qatalah falyaqul inni sha'im." Inni sha'im. Apa artinya? Apabila seseorang itu melakukan ibadat puasa, maka datang seorang yang ingin bertengkar dengannya ataupun berbahas dengannya perkara-perkara yang tidak selayaknya, maka katakanlah bahawa aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Maka ini secara tidak langsung akan mengelakkan kita daripada bertengkar, menyebut perkara-perkara yang tidak sepatutnya, daripada menjauhi daripada kata-kata yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Maka itu salah satu perisai bagi kita memelihara kata-kata kita. Baik. Seterusnya, dikatakan juga bahawa puasa itu adalah perisai daripada dosa. Bagaimana ibadat puasa itu boleh melatih atau mendidik kita daripada mengelakkan diri daripada maksiat. Di mana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkahwin, maka hendaklah ia berkahwin, kerana sesungguhnya berkahwin, pernikahan itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kemaluan. Dan sesiapa yang belum mampu untuk berkahwin, maka hendaklah ia berpuasa. Kerana apa? Kerana Rasulullah kata puasa itu dapat menjadi perisai baginya dalam membendung syahwatnya. Itu dia antara fadilat ataupun yang disebutkan bahawa puasa itu menjadi perisai bagi kita. InsyaAllah barang siapa para pemuda yang mana dia tidak mampu lagi untuk berkahwin, perbanyakkanlah amal ibadat puasa. Puasa wajib di bulan Ramadan pasti, dan puasa-puasa sunat selain daripada bulan Ramadan eloklah diamalkan, kerana Rasulullah telah memberi jaminan bahawa insyaAllah melalui ibadah puasa itu dapat menundukkan nafsu syahwatnya. Baik, para pendengar, para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Satu lagi, akhirnya kita cuba lihat bagaimana yang dikatakan bahawa ibadat puasa itu menjadi perisai kita di akhirat nanti, menjadi pelindung kita di akhirat nanti. Mari cuba kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Rasulullah memberi jaminan kepada kita bahawa puasa dan juga Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pengamalnya di hari akhirat nanti. Maka apabila di hari akhirat nanti puasa akan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menahan hamba-Mu ini daripada makan, minum dan perkara syahwat pada waktu siang, maka terimalah syafaatku kepadanya. Begitu juga Al-Quran yang kita baca akan berkata kepada Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menahan hamba-Mu ini daripada tidur di malam hari, maka terimalah syafaatku kepadanya. Maka itulah yang dikatakan bahawa ibadat puasa itu maka di hari akhirat nanti akan memberi syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan ini akan lebih memberi motivasi kepada kita untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan lebih sebaik-baiknya, lebih baik daripada tahun sebelumnya, lebih baik lagi daripada tahun sebelum ini. Yang mudah-mudahan ini akan memberi kita lebih taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, kerana saya sebut di awal tadi, kita tidak tahu adakah ini Ramadan terakhir bagi kita ataupun masih ada peluang lagi, wallahu a'lam. Jadi gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.